Pemandu lori simen hilang kawalan rempuh lampu jalan di Kubang Kerian. Pengguna jalan raya di Kubang Kerian dekat Kota Baru, Kelantan pada Rabu dilaporkan panik apabila pemandu sebuah lori simen dipercayai terkena serangan jantung sebelum kenderaan berat itu hilang kawalan lalu merempuh beberapa batang lampu jalan. Menerusi beberapa video yang tular, kejadian itu memaparkan beberapa individu mengejar kenderaan tersebut yang bergerak di pembahagi jalan dengan pintu tempat duduk penumpang terbuka. Lori berkenaan bagaimanapun tidak membahayakan pengguna jalan raya lain kerana ia bergerak secara perlahan dengan kawasan itu juga kelihatan tidak begitu sibuk. Di ruangan komen pula, pemilik akaun tersebut menceritakan bahawa kejadian berlaku setelah pemandu mengalami serangan jantung dan sudah diberikan bantuan kecemasan sebelum dikejarkan ke hospital. Biar sih. Ada ni tu. Itu lah. Betul. Ada ni tu. Masya-Allah. Ada kena motor tu. Geruk lagi tu habis lah. Habis. Oh dia habis. Weh. Jalan Sutaya Katedral depan Masjid Kubang Kerian. Panas-panas lagi ni. Habis lampu. Habis. Nyonya tepuk dia. Dia lampu. Oh. Mau naik mata divider dia ni. Asal susung habis depan tiada lampu. Mau tiada lampu sudah mam. Tu situ. Gila depan mau besok. Pasal ni. Gila mana tak lock steering lock. Oh tengok ya dah. Susung sini tiada lampu. Susung tiada lampu dua batai. Aduh. 3. Nu. Oh. Merah lalu.